RM200 tu kecil. Naikkanlah RM200, RM500. Jangan takut untuk buat simpanan. Tuan-puan buat simpanan emas. Macam saya cakap tadi. Ada emas garanti, ada emas. Aduh. Ada emas garanti, ada duit. Jadi jangan takut. Ada orang dia takut nak beli emas. Kenapa? Takut nak tukar duit dia tu. Sebab itu tuan-puan kena. Terima kasih. Banyaknya. Bunga dikasih. Tuan-puan jangan takut tukar duit tuan-puan jadi emas. Kalau tuan-puan takut duit tuan-puan tukar jadi emas, tuan-puan patut takut berapa lama duit tu boleh bertahan dengan tuan-puan kalau tuan-puan tak tukar emas. Terima kasih Cik Ikhwan. Jangan takut nak tukar emas. Walaupun tuan-puan kata sekarang Kak Suzy harga tinggi lah.